Okey, kali ni saya tunjukkan cara macam mana kita nak pasang kotak hitam ni. Okey, jadi dekat sini kita dah hack dinding. Jadi untuk pemasangan dia, biasanya kita akan ikut plat lama. Okey, dekat sini ada plat lama, kita ambil ukuran plat lama ni dan kita pergi ke sini supaya bila dia siap nanti dia cantik sama level dengan plat lama. Okey, untuk ambil ukuran plat lama ni, kita jangan ambil ukuran bawah ni. Pasal bila kita pasang tempat baru nanti, mesti plat baru nanti dia akan rendah. Pasal sini ada cover ni, dia dah makan space. Jadi kita kena ambil saiz lubang skru. Okay, kalau gini jangan buat lah. Kena pakai pisau dan ambil dan garis ikut tepi plat ni. Kenapa kena garis? Pasal kalau kita tak garis, nanti kita tarik cover ni, cat-cat dekat tepi ni dia akan koyak. Dia akan tarik sekali dengan dinding, jadi tak cantik lah. Jadi kalau kita dah buat macam ni, dia dah potong cat-cat yang lekat dekat cover plat ni. Okay, lepas tu baru buka ni. Jadi lembut je pasal kita dah potong dekat tepi-tepi ni. Okay, jadi kita ambil ukuran lubang skru ni. Ukurannya kita ambil dalam mm lah. Jangan ambil ukuran inci. Pasal mm ni lagi tepat lah. Pasal dia punya garis-garis dia lagi kecil, lagi rapat. Jadi dekat sini 462 dan kita bawa 462 ni ke plat lama. 462 sini yang lebih kurang. Yang kat sini pun ambil juga 462. Ambil yang tajam ni, jangan ambil yang ni. Ni dah siap. Okay, lepas tu yang dekat tepi ni pula kita ambil ukuran sama dengan ukuran Swiss dekat atas ni. Okay, ni Swiss dia, kita ambil ukuran kotak Swiss ni. Jadi bila siap nanti dia akan jadi selari lah, sama dengan plat atas. Okay, kita ambil ukuran daripada bingkai pintu ni ke lubang skru, lebih kurang 148 mm. Lepas tu kita bawa ukuran 148 mm ni ke plat bawah. 148, okey. Ambil sini. Ini pun sama. Okay, ini tepi dia. Ini tepi dia. Kalau tak puas hati pakai water level lah. Garis sikit. Yang ni pun sama. Tengok sini lah. Tengok bubble dekat tengah-tengah tu. Garis sikit. Okay, lepas tu ambil kotak Swiss, letak macam ni. Lubang skrunya betul-betul dekat situ. Bila kita pasang nanti dia cantik. Dia sama dengan Swiss dekat atas dan dia sama tinggi dengan plat tepi yang kita ambil tadi. Okay, lepas tu kita kena potong, nampak tak ni? Laluan paip. Kita kena potong siap-siap. Pasal nanti bila kita dah pasang kotak ni, kalau kita tak buat ni nanti susah kita nak pasang paip nanti. Patah macam ni, okey dah. Okay, jadi bila kita pasang nanti, kita dah tak payah nak susah-susah lagi. Okay, lepas tu kita kena ada dua scraper, kecil dan besar. Satu bekas untuk kita bacuk flexi compound. Kena bersihkan dulu. Okay, lepas tu kita ambil flexi compound.
Okay, fleksi compound ni sifat dia cepat keras kalau kita dah kacau dengan air. Jadi kita kena buat sikit-sikit. Lepas tu ambil air paik. Ini buat sikit. Bagi bersih. Okay, lepas tu kacau macam ni. Jangan cair sangat, kita nak dia keras sikit. Okay, lepas tu ambil kotak sweet ni tadi, letak belakang dia. Pusingkan. Okay, tekan sikit. Setting dia punya lubang skru ni, marking yang kita buat tadi. Ok, dah cantik. Lepas tu ambil tukul. Belakang tukul ni kita tekan. Pasal kita nak bagi dia tergelam, bagi dia lekat lah. Ok, lepas tu tengok balik dia punya lurus tak, dengan sama tak dengan marking yang kita buat dekat tepi-tepi ni. Kalau tak sama, adjust sikit bagi sama. Ok, lepas tu ambil timba air dan check sekali lagi lah. Ok, kalau lubang skru kena, ok lah. Jadi bila kita pasang nanti, dia lurus. Ok, lepas tu baki-baki yang ni kita kena buang. Kita kena ambil. Dan ini dah keras dah ni. Kita cuba lembutkan, boleh tak? Oh, dah keras. Dah keras. Dah keras lah, tengok. Baru sekejap buat. Dah keras. Sayang rugi ni. Jadi kena buang. Yang ni kita kena buang. Pasal ini laluan kabel, laluan paip. Ini tekan sikit. Kena buang. Tengok sekejap je, baru je sembang. Dah keras. Jadi yang ni dia dah lekat dah. Tapi kita nak bagi dia betul-betul kuat, kita kena tampal tepi ni. Yang pentingnya dekat tepi ni lah. Nampak tak ada stopper dia? Yang tu kita kena tekan kejap lagi. Ok, tengok balik. Yang ni boleh pakai lagi tak? Dah keras. Baru je sembang. Dah keras. Baru je gulung. Jadi kalau gini, kalau nak tampal boleh lagi. Tapi kalau nak buat finishing dah tak boleh lah ni. Jadi yang ni kita buang je lah. Kita buat je baru je. Jadi sebab itulah kenapa kita kena buat sikit-sikit, supaya kita tak rugi. Tengok tambah bazir ni. Kita ambil air, letak sini. Tak keras, tak lembut.
tampar tepi dulu. Buat macam ni, tekan sikit. Ini kena tekan tepi biar rapat. Lepas tu tepi ni pun tekan juga. Okay, lepas tu lebih ni kita kena buang dan kita bawa ke bawah. Yang ni kena buang, letak macam ni. Yang ni bawa ke bawah. Ni tekan sikit. Yang bawah tak tekan tak apa. Yang penting tepi. Okay, yang ni buang sikit. Biar dia, masa dia lembut ni kita kena setting siap-siap depan dia kotak switch ni. Sebab nanti bila dah keras, kita baru nak setting, nanti dia dah pecah. Kita sebatikan dia. Yang tadi tak sebati tak apa, pasal tadi kita nak tampal. Yang ni nak tampal dekat luar, kena sebatilah. Kalau lembek sangat dia susah lah potong. Kena tunggu keras lagi ni. Tapi tak apalah. Kalau ni yang tekan ya, layan je. Sebab kalau kita tekan nanti dia tenggelam. Sebab kita nak cantik, kita kena layan. Kalau kita layan jadi gini ya. Tapi kalau kita tekan dia akan tenggelam. Okey, ni layan lah. Kalau tekan, tenggelam. Okay, ni buatlah.
Okey, kita tunggu sekejap, lebih kurang 15 minit, kita datang balik. Okey, sebelum kita nak tinggalkan sekejap ni, kita kena bersih dulu lah. Masa dia lembek ni kita senang nak buat. Kalau dah kerah kejap lagi, susah. Ini pun dah kerah. Ini pun dah kerah ni. Jom kita buat lah. Kita kena kiki sikit. Mana-mana yang nampak ni, nampak tak? Garisan-garisan ni kita kena buang, kita kena kikis. Yang ni buang. Okay, lepas tu ambil span, gosok sikit. Tujuannya kita nak bagi bila kita letak flexi nanti dia lambat keras. Bila lambat keras, kita senang lah kita nak setting cantik dia. Sebab kita nak buat finishing ni. Okay, dah. Bersihkan flexi yang kerah ni. Letak sikit je. Kita buat cair. Okay, ni dah sepati. Okay, ni kena buat macam ni. Kalau dia nak keras, kita buat macam ni. Dia jadi lembut balik dan kita boleh halukan balik flexi ni.
Okey, dah siap dah. Jadi kalau gini tak payah pakai span lagi lah, pasal dia dah licin. Tinggal pasang paip, tinggal cat je yang ni. Okey, jadi untuk paip ni kita buat dalam video lain lah, pasal video ni pun dah panjang. Jadi itu sajalah video untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.